Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kalau montaj bunyi tenet 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 tenet, tak ada rancangan lain lah. Sejak tahun 80-an, inilah rancangan seisi keluarga pengajian ilmu Khamis malam Jumaat. Semestinya Forum Perdana Ehwal Islam. Sama saya Ustaz Hariri, tuan rumah pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita bersiaran dari studio utama Yusof, Kompleks Islam Putrajaya. Saya daripada tadi duduk tengok phone saya ni. Apa salah wifi ni slow sangat hari ni? Kenapa tak laju macam selalu? Kita nak tahu apa tajuk pada malam ini? Kita tengok bingkisan. Memang tidak disangka lagi, lanskap digital menjadi sebahagian penting dalam kehidupan setiap lapisan masyarakat, dari kanak-kanak hingga golongan warga emas. Statistik terkini menunjukkan 85% daripada keseluruhan penduduk di negara ini adalah pengguna media sosial aktif. Dari angka ini, sebahagian besar belia adalah pemegang identiti pengguna media sosial di Malaysia. Berusia dalam lingkungan 15 hingga 30 tahun. Bukan sahaja muda, tetapi penentu masa depan ummah dan negara. Cuma yang menyedihkan, apabila komuniti belia dilihat menjadi ejen dalam membentuk norma dan budaya masyarakat yang bergantung sepenuhnya kepada platform digital dalam menggerak kehidupan, sehingga membuka ruang ghaflah atau lalai dan ketagihan. Benar, Islam tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi biarlah berpada-pada, kerana Islam tidak memerlukan belia yang hanya hebat di media sosial, tetapi lemah mengawal diri. Wahai anak muda, tolonglah jangan runtuhkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kini seluruh umat Islam sedang mengecapi nikmat Islam dan iman. Fahamilah bahawa media sosial hanya alat. Sama ada ia menjadi manfaat atau mudarat, bergantung pada cara kita menggunakannya. Imam Ghazali pernah berpesan, hati manusia amat mudah terikat dengan perkara yang melalaikan, hingga ia lupa menilai waktunya. Wifi laju, iman layu ke? Itu yang kita nak bincangkan. Bagi Pak Long, Mak Long, Tuan Haji yang baru balik daripada masjid, jom kita tonton Forum Perdana sampai habis. Best tajuk malam ni. Bagi anak-anak, adik-adik yang menonton kami melalui platform media sosial, teruskan. Apa saja pun, mudah-mudahan malam ini bermanfaat. Saya bawakan dua pendakwah hebat untuk berbincang tajuk pada malam ini. Satu, pendakwah muda, Al-Fadhil Ustaz Imran Muhammad Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Saya tengok di TikTok dengan live sama-sama handsome macam tu Alhamdulillah. Seadanya lah. Allah. Sehari berapa kali Ustaz Imran selalunya akses kepada media sosial? Sebagai apa? Kerana contoh buat konten, senang buat konten dekat medsos ke ataupun senang masuk TV lagi ni? Konten medsos ni kita post ataupun kita rekod sekali seminggu. Kemudian kita bahagikanlah pada 7 hari tu. Okay. So kita ambil dalam 5 minit kita post. Lepas tu tutup lah. Maknanya kita buat sekali harung, kemudian harung. kita rutinkan ni. Itu antara cara yang termudah lah. Okey. Saya ingatkan nak rakam satu tidak macam tu atas masing-masing lah. Tak betul-betul optimize lah kita punya masa tu kan. Baik. Bersama dengan kita juga Ustazah Yohanis binti Muhammad Yusof. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu rakyat Malaysia kenal Ustazah ni penceramah kisah rumah tangga. Hari ni kita nak bincang wifi. Ustazah ada medsos ke? Ada. Ada apa? Facebook? Bolehlah. Instagram? Ada. TikTok ada? Ada. Thread ada? Ada. Wah, kita kena ikut arus masa. Terus masa. Maknanya relevan kedua-dua panel kita. Oleh kerana Ustaz Imran dia sebut dia ada semua, saya nak tanya dia dululah. Kalau kita tengok Ustazah, sekarang ni media sosial ni dia jadi macam sebahagian daripada kehidupan kita. Saya pun kalau nak ke mana-mana hari ni tak bawa dompet. Saya bawa ni Ya, betul. telefon je. Sedar-sedar, duit tak ada. Jadi dengan perubahan media sosial hari ini, daripada orang muda, dewasa sampai warga emas pun bermain media sosial, positif ke Ustazah? Ataupun banyak negatif? Silakan.
Okay, Alhamdulillah yang diraikan Ustaz Muhammad Imran Muhammad Zaki, insya-Allah. Berbalik kepada persoalan Ustaz Hariri tadi, memang kita tak dapat lari dah dunia pada hari ini kan. Sebelum kita terus menelusuri lagi panjang cerita tentang wifi laju, yang tak bestnya iman laju kan, patutnya wifi laju, iman padu. Kita nak macam tu kan. Cuma sebentar lalu kita nak tengok jugalah realiti berdasarkan data dan fakta lah. Kalau menurut laporan digital lah, statistik pada 2024 saya ambil daripada We Are Social dan juga Meltwater. Dekat situ dia kata kalau penggunaan media sosial di Malaysia ni di tahap yang menakjubkan tapi sedikit menakutkan jika tidak dikawal. Okey. Kan, dan alhamdulillah kalau kita tengok kerajaan kita masih dalam mengawal jugalah media sosial kita ni. Lebih kurang 97.4 rakyat Malaysia mempunyai akses kepada internet. Okey. Nak kata hampir 100% lah kan. Kalau kita tengok jumlah pengguna media sosial pun sama banyak juga, lebih kurang 83.1% dekat situ ya, keseluruhan populasi rakyat kita. Dan Ustaz, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ni kita duk scroll tu Facebook ke TikTok ke, yang macam Ustaz Hariri sebut tadi tu kan, Instagram, Thread dan sebagainya tu, lebih kurang sehari hampir 3 jam. Wah. Lama tu. Lama, Scroll saja Ustaz. Saya rasa macam saya lebih je. Belum lagi macam Ustaz Imran sebut kan, kita nak edit, kita nak post dan sebagainya kan. Ini scroll saja hampir 3 jam sehari macam tu. Jadi nak katanya sebuah masyarakat di Malaysia ni sebuah masyarakat yang hyper connected lah. Kita berhubung sesama kita secara di alam maya. Kalau Ustaz bertanya berkenaan dengan baik ke tak baik ke kan, dia mudah kata macam ni lah, media sosial ni dia sifatnya natural, tapi dia ibarat sebilah pisau. Kalau salah kita guna, tuan-puan, salah lah. Sebab tu kita nak bagi pisau kepada anak-anak kita lah contohnya. Kita kena ajar penggunaan dia. Cara potong daging mungkin berbeza. Cara potong buah mungkin berbeza. Cara potong sayur pun berbeza. Jadi kena ajar bagaimana nak menggunakan. Sebab dalam kita berhati-hati sekalipun, menggunakan pisau tu terluka juga. Okey. Begitulah juganya dengan media sosial ni kan. Kalau daripada sudut positif banyak, dia boleh menjadikan kita satu ladang pahala yang mana medium dakwah yang sangat luas. Kan? Confirm lah Ustaz Hariri dengan Ustaz Imran, sekali post beribu orang boleh tengok kita punya dakwah tu. Hanya dalam beberapa saat dah sampai kepada orang awam, terutamanya followers kita lah kan. Dia sama juga menghubungkan silaturahim kalau kita tengok. Sebab kadang-kadang adik-beradik saudara mara kita bersalin contohnya atau kematian, kita tak sempat pergi ziarah, tapi kita mengetahui dan kita boleh menzahirkan rasa melalui media sosial ini. Memang kita tak dapat nafikan kelebihan dia, dan juga kita tengok juga sekarang ni dia menjadi sumber bisnes ya, mencari rezeki kepada hatta suri rumah sekalipun dah jana income sendiri dah melalui media sosial ni. Walaupun begitu, di sebalik kelajuan wifi itu tadi, ni yang kita risau ni ya, ada juga gejala-gejala yang menyebabkan iman kita layu. Yang tu yang tak best ni. Walaupun macam tu kita kena sebut juga supaya menjadikan satu sempadan kepada kita tuan-puan, supaya kita tidak lara. Okey. Jangan serta bapak-bapak je, mak-mak contoh nak lipat kain. Lipat kain sambil nak dengar ceramah kononnya. Bila kita buka, kita pergi WhatsApp dulu, kita pergi IG dulu. Akhirnya lipat kain yang setengah jam tu boleh jadi sejam, ataupun tak habis pun kain tu untuk dilipat. Nak katanya ada faktor-faktor lara di situ kan. Kemudian penyebaran fitnah contohnya, dan juga maksiat yang berlaku di dalam tersebut, serta juga timbulnya penyakit hati yang kita risau. Bila kita tengok kan, kita scroll orang lain punya kemewahan contoh, kelebihan dekat situ. Kalau orang yang tidak dapat menjaga, dekat situ akan terbitnya rasa-rasa ketidakpuasan hati, rasa jealous, ada rasa rendah diri, dia akan terbit begitu. Dan juga orang yang post silat hari bulan lillahi ta'ala, diuji dengan riak dan ujub. Itu yang kita risaukan. Nah, itu antara perkara yang negatif dan juga positif. Sebenarnya banyak. Tapi ini antara perkara yang kita sebut. Dan satu lagi, kalau kita tengok dalam Al-Quran, jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qaf ayat 18. Dekat sini kan biasanya kita faham apa yang kita cakap, apa kita perkatakan, itu akan dicatat. Tapi kalau media sosial ni ibaratnya menulis, mencatat, itu sama je lah bagaikan kita mengungkapkan. Dia lebih kurang je sebenarnya Ustaz. Masya Allah.
Maknanya media sosial ni dia boleh jadi ladang pahala dan boleh menjadi juga jurang ataupun lurah kepada dosa. Betul. Di atas kepada kita lah. Tapi kadang-kadang Ustaz Imran, bila Ustaz Yohanis sebutkan tadi, media sosial ni boleh mendekatkan. Tapi kadang-kadang dia menjarakkan. Masuk rumah orang, contoh raya haji, nak pergi makan kerui, soalan nombor satu, wifi ada. Pasport ada. Betul. Lepas tu pakat peganglah telefon masing-masing. Ustaz Imran pun sudah berkahwin dan kita pun jadi ibu bapa dan ramai ibu bapa di sini. Macam mana? Kadang-kadang anak-anak ni, generasi baru dia kata, ayah tak faham. Kata. Kita pula nak faham macam mana. Jadi macam mana generation gap ataupun gap generation ini dapat didekatkan dengan wifi ni laju tapi hubungan keakraban pun padu juga, Ustaz. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Hariri, Ustazah Yohanis, RTM dan Jakim, sidang pendengar, sidang penonton sekalian, Assalamualaikum. Dan insyaAllah pada hari ini saya cuba untuk membincangkan dan membawa topik yang dibahaskan, yang dipertanyakan oleh Ustaz Hariri sebentar tadi berkaitan dengan bila kita semakin dekat di dalam social media tetapi kita semakin jarak dalam dunia yang sebenar. Dan ini antara hal yang kalau kita tengok dalam The Anxious Generation, sebuah tulisan Jonathan, dia membahaskan berkaitan dengan bila kita nampak framework zaman dahulu dengan zaman sekarang. Orang dahulu dia melihat kehidupan childhood ni dengan play based childhood. Iaitu kita bermain, kita mencipta sesuatu, kita bosan, kita terbayang sesuatu, kita berangan dan sebagainya. So kita mencipta permainan. Tetapi beza dengan generasi terbaru, kita ialah phone based punya childhood. So bila phone based childhood maksudnya macam ni tau. Kita pegang telefon bukan hanya sebagai tools, tapi dialah bahagian daripada kehidupan kita. Kita define ourselves sebagai orang tu ada self-worth ke tak ada self-worth berdasarkan telefon. So kita akan sentiasa selalu nak post story, kita nak jadi orang yang menanglah dekat dalam social media tu, nak jadi orang yang sifatnya sentiasa up to date dan sebagainya. Tapi antara masalah yang berlaku ialah apabila kerenggangan tu berlaku. Dan gap generation ni sangat-sangat besar kesan dia, dan tetapi bila kita tengok balik, sekalipun dunia kita bergerak dengan sangat laju, berubah dari sudut definition seperti disebut oleh Edward Said, kadang-kadang perubahan ni kerana kita ada clash of definition. Kita define sesuatu berbeza kerana generasi waktu tu bahasa dia lain, generasi kita waktu lain, sekarang lain. Bila sekarang ni kita ada bahasa-bahasa yang saya pun, walaupun saya masih dalam generasi yang muda, saya pun tak sempat nak catch up semua benda. Untuk belajar universiti, untuk belajar sekolah, saya rasa macam saya dah tak sampai. Saya tak faham dah benda ni apa. Jadi akhirnya bila kita tengok satu persatu tu, kita rasa macam even dalam jarak 5 tahun, dalam jarak 10 tahun, kita sudah ada perbezaan dari sudut definition sesuatu tau. Dan itu bagi kesan kepada macam mana kita connect each other. Dan bila kita melihat pasal connection ni, Allah SWT sebut dalam surah Al-Insan, Allah kata, hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Asas ataupun pasak kepada diri kita ni sebenarnya ialah kita nakkan validation. Kita ialah orang yang nakkan connection. Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya menyebut insan ni, kalimah tu ialah kita nak bonding, kita nak ada hubungan sosial, kita nak orang puji kita, kita nak orang appreciate kita. Walaupun ayat dalam surah Al-Insan itu dia membawa kepada konsep berkaitan dengan jadi kalau kamu hidup ni, adakah kamu terlalu obses dengan disebut-sebut? Ada konsep perlawanan dekat situlah. Tapi asasnya ialah di dalam Al-Quran ni Allah gambarkan salah satu pasak yang ada dalam diri manusia ialah dia nak disebut-sebut, dia nak dihargai dan sebagainya. Tapi beza pada zaman, kita akan berkonflik dengan benda-benda macam ni. Zaman dulu kita bila kita duduk satu tempat, bila kita bercakap, bila kita berbual dan sebagainya, kita berbual dalam keadaan yang orang nak raih kita. Tapi bila zaman sekarang, kadang-kadang kita akan tengok telefon. Bila tengok telefon, dia bukan sekadar seseorang itu tak fokus, tapi kadang-kadang disebabkan masa kita bergerak dengan sangat laju, kita menjadi orang yang sudah jam 8 malam, sudah jam 10 malam, kita masih boleh diakses dalam WhatsApp. So kadang-kadang masalah dia lah, bila kerja boleh sentiasa diakses dalam WhatsApp, tak macam dulu, kita tidak membina boundaries. Bila tak ada jarak, tak ada hujurat lah, tak ada satu adab antara ruang rehat dan ruang kerja dan sebagainya, menyebabkan generasi yang sekarang ialah generasi yang agak anxious. Dan kita kena faham benda tu kerana benda tu sangat penting. Bila berlakunya kadang-kadang ibu ayah tak faham anak-anak, anak tak faham mak ayah. Kerana pertama ialah kita ada generation yang gap yang sangat besar. Yang satu melihat teknologi sebagai satu tools, yang satu melihat teknologi sebagai phone based childhood.
Satu benda sifatnya memang pasak dia, memang inilah kehidupan dia. Kalau kita kata kat dia letak telefon tu, kadang-kadang dia akan melihat letak telefon equal tu tinggalkan dunia kau. Maksudnya dia define diri dia dekat situ. Dan bila kita tak dapat like, kita tak dapat orang tak share, orang tak post dan sebagainya, kita akan cuba cari jalan untuk orang appreciate kita. Dan akhirnya kita jadi orang yang ada masalah dari sudut cuba untuk justifikasi apa yang kita buat daripada orang luar, dan akhirnya kita lost orang dalam. So dengan kita mengerti dan memahami apa yang berlaku dalam generasi ini, which is satu keadaan yang sangat sukar untuk ibu ayah dan untuk anak-anak, bila kita mula faham, baru kita tak pergi kepada satu keadaan yang kita nak blame. Ni salah mak ayah, ni salah anak. For sure, dalam certain keadaan, kita tak boleh kata ini confirm salah ni, sebab bila kita letak salah siapa, perbincangan takkan habis lah. Macam soalan bangau, itu takkan habis lagu tu sampai akhirnya yang hujung tu mengaku salah. Kalau dia tak mengaku salah, lagu tu mungkin akan bersambung lagi. So akhirnya bila kita perhatikan semua ini, dia jadi satu keadaan yang kita kena faham realiti sudah berubah, keadaan sudah berubah dan framework sudah berubah, dan itu menjadi satu key penting, kunci pertama supaya kita boleh faham macam mana nak tackle mereka. Tackle ni sudah lain, gaya tu sudah lain. Wallahu alam. Patutlah dia ramai peminat. Dia cakap macam air lalu, tenang, relax je kan. Saya pun cahnya, kalau boleh cakap lagi cakap lagi kan. Masya Allah. Tapi ini poin yang penting, bagaimana surah Al-Insan tersebut dapat mengajar kita mengenal diri kita sendiri. Sebab itu mudah-mudahan bagi ibu ayah yang sedang menonton, ini satu ilmu supaya kita tahu bagaimana nak berinteraksi dengan generasi baru, supaya wifi laju, internet laju, medsos laju, tapi iman mesti padu. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bincang pula isu-isu yang ada dalam media sosial. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini kita bincang tajuk Wi-Fi laju, iman layu ke? Jadi bersama dengan Ustaz Imran dan juga Ustazah Yohanis yang telah berkongsi dengan kita seawal mukadimah tadi. Baik, kita nak sambung semula perbincangan kita. Ni Ustazah, satu benda lagi yang berlaku dalam media sosial hari ini. Sebagaimana Ustaz Imran sebut, Ustazah pun sebut tadi, adalah budaya suka membanding-banding. Dia sebenarnya okey je. Bila dia tengok kawan dia upload pergi overseas, dia pun panggil, abang, bila kita nak pergi overseas, asyik pergi nilai 3. Tak pernah pun. Laut Cina Selatan pun tak pernah. Dia menengok anak, ya Allah, abang, anak jiran kita dapat nombor 1 tadika. Anak kita tak boleh membaca. Daripada hubungan okey jadi tak okey. Kerana ni. Betul. Sebab tu saya panggil ni hand setan. Hanya setan biasa. Macam mana kita nak urus keadaan dunia media sosial supaya kita ni jadi orang yang lebih tenang, tidak membandingkan, tidak ada perasaan hasad dan tidak sebagainya. Macam mana Ustazah? Allahu Akbar. Ustaz Hariri kalau sebut nilai 3, rumah saya tu dekat je. Kalau Ustaz Imran jauh sikit kot. Kan? Okey, insya-Allah. Kalau kita nak tengok berkenaan dengan relate dengan pusingan pertama tadi, kita sentuh tentang ada rasa hasad, rasa tak puas hati kadang-kadang kan, memang tak dapat dinafikan. Ada setengah-setengah tu kalau kita tengok lalu di post kita tu menasihatkan supaya kita jangan post benda-benda macam tu. Ada pula yang kata tak apa post, menjadikan semangat untuk orang lain. Kita pun duduk diam loading, kita ni nak post kau tak post ni kan. Sedangkan hakikatnya atas kita juga sebab media sosial ni itulah dia, kita nak kata ada baiknya dan ada posisi yang tak baik. Bagaimana kita menggunakan benda tu tersebut kan. Dia sebenarnya kan tuan-puan, media sosial ni adalah pameran sedutan terbaik kehidupan orang lain. Sebab tu kalau kita tengok reel tu, video yang pendek-pendek tu, semua cerita bagus-bagus belaka. Kan? Kaya-kaya, segok-segok, handsome-handsome. Kalau berlemuh-berlemuh ni, dia tak bubuh dalam tu. Lembutnya bercakap itu. Ya, kira bagus lah. Sebab jarang untuk kita menampilkan di sisi yang tidak baik. Kan? Sebab tu kita ralik kita untuk tengok kehidupan posisi orang lain. Kadang-kadang satu video tu, daripada celek mata sampai pejam mata lah. Dia punya rutin harian tu kita boleh baca dah. Sampai macam tu sekali. Dalam masa tak sampai seminit, Ustaz kan, video tu
dia boleh buat macam tu kan. Jadi dekat situlah kerisauan kita akan menimbulkan rasa-rasa hasad yang begitu. Dan di sini saya nak bawa satu kisah lah Ustaz untuk kita sama-sama renungi lah. Yang mana kisah teladan berkenaan dengan ahli syurga yang bebas daripada hasad. Ini dia. Satu hari ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat tuan-puan, baginda bersabda, apa kata baginda? Sebentar lagi akan lalu muncul seorang lelaki penghuni syurga. Kan. Jadi lalulah seorang lelaki di kalangan Ansar yang mana janggutnya masih basah dengan air wuduk dan di sebelah kirinya memegang kasut. Akan dilalu. Okey. Perkara ni berulang selama 3 hari berturut-turut dengan lelaki yang sama. Jadi bila lelaki yang sama ni, antara para sahabat tu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru yang sangat nak tahu apa hebatnya lelaki ini sehingga Nabi menjamin dia syurga. Jadi apa dia buat? Dia minta izin untuk menumpang tidur kat rumah lelaki Ansar ni tadi, dan dia nak perhatilah apa kelebihan yang lelaki Ansar ni buat sampai Nabi boleh menjamin dia syurga. Bila dia tengok, tak ada pun bangun malam-malam, semayang tahajud panjang-panjang, tak ada semua tu kan. Jadi bila habis 3 malam dia duduk dekat rumah lelaki Ansar ni, dia tak puas hati Ustaz. Dia tak sabar kata, tak boleh jadi, aku nak tahu juga ni apa rahsia dia ni kan. Jadi dia pun straight to the point sajalah. Dia bertanya kepada lelaki tersebut, apa rahsia dia? Kan. Jadi apa lelaki Ansar tu jawab? Dia kata, amalanku hanyalah amalan biasa-biasa sebagaimana yang engkau lihat. Dia sebut macam tu. Cuma dia kata ini yang kita nak ambil ni tuan-puan. Aku tidak pernah menyimpan sebarang niat jahat ataupun hasad dengki dalam hatiku kepada mana-mana orang Islam atas nikmat ataupun kelebihan yang diberikan kepada beliau. Tak ada. Kan? Jadi nak katanya inilah dia antaranya yang kita boleh ambil ibrah daripada sini. Hati yang bersih, hati yang tidak sakit, tidak hasad merupakan salah satu tiket juga untuk menuju ke syurga Allah. Bukan senang, kita faham bukan senang. Tambah-tambah orang yang mempunyai penyakit hati, orang yang mempunyai mungkin trauma zaman dulu ke, ataupun adalah orang kata penyakit hati ni banyak ya. Kalau kita sebut tentang cerita dalam kitab-kitab tasawuf sangat banyak kan. Jadi nak cerita bukan senang, tetapi sebenarnya boleh untuk kita berlapang dada mungkin kan, menyesuaikan diri dalam keadaan itu. Jadi nak ceritanya antara lain lah Ustaz penawar hati daripada Al-Quran dan hadis ni. Apa tips dia? Ni nak bagi tips sikit lah. Yang pertamanya, bersyukurlah kita dan jangan berangan-angan pada hak orang lain. Kan, kita ni dah banyak dah Allah bagi nikmat, tapi tak berapa nak nampak tuan-puan. Kadang-kadang kita nampaklah yang jauh-jauh tu. Kita nampak yang dalam media sosial macam Ustaz Ari sebut tadi kan, pergi melancong, bukan main kan. Kita ni alamak tak dapat melancong. Tapi kalau kita tinggikan kesyukuran sebenarnya tuan-puan, Allahu Akbar kan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan la in syakartum wa azidannakum tu. Kita bersyukur Allah bertambah. Tapi kalau kita nak bersyukur dalam keadaan kita diuji, kita terdera, contohnya terdera pada ujian dan sebagainya, memang agak sukar. Tapi bila kita tinggikan kesyukuran, hanya kita saja rasa nikmatnya itu. Kan? Susah kita nak bagi tahu rasa nikmat tu macam mana. Kita rasa, kita tahulah macam mana rasa kan. Sebab selagi orang tu tidak rasa, agak sukar untuk kita jelaskan apa rasa tersebut. Dia macam tu. Kemudian yang kedua, ubah pandangan mata kita. Ubah pandangan mata ni nak kata apa? Pakai cermin mata yang Nabi khaskan ni. Cermin mata macam mana tu tuan-puan? Nak ceritanya kat sini kan Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Muslim kan, lihat kepada orang yang berada di bawah kamu. Jangan tengok di atas. Kan, kita akan stres kan. Itu adalah salah satu perkara yang lebih wajar supaya kita kita tidak meremehkan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Inilah dia antara perkara-perkara yang kita boleh mencorakkan diri kita sendiri. Dan mungkin tips yang ketiga ni Ustaz, kita ubah kita punya apa yang nak sebut algoritma ya. Algoritma. Gitu kan, takut salah sebut tuan-puan kan. Kita ubah benda tu, kita boleh ubah. Kan? Kita adalah siapa kita pada gadget kita. Itu dia. Maknanya kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol. Tapi kadang lalai juga. Baik, kita nak kadang-kadang Ustaz Imran ni, saya pernah jumpa ada orang depan, ya Allah,
pijak semut tak mati. Ini real case. Sebenarnya ada kawan saya. Biasa susah nak pijak semut mati. Dia bercakap tak banyak. Tapi dia punya media sosial, ya Rabbi, dia ulah, dia komen dan sebagainya. Dan saya ni pun jenis hati tisu sikit. Betul. Kadang-kadang dalam banyak orang kata okey, tiba-tiba ada seorang komen. Ingat baguslah tu. Padahal fake account, 3 hari saya tak tidur. Kenapa pula orang kata aku macam ni kan? Dia orang boleh tulis, boleh kata, padahal dia tak kenal pun. Begitu mudah untuk melemparkan fitnah, cacian, komen yang di luar konteks yang mereka boleh buat. Panduan agama dalam aspek fitnah alam maya ni, Ustaz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridi, saya Yohanis, Ustaz Yohanis. Media sosial sebenarnya ialah antara medan yang sangat kuat menarik marah dan tenaga kita. So basically kita boleh jadi kita terluka sebab marah boleh jadi second emotion kita, seperti yang disebut Al-Tha'labi, bahawasanya marah datang daripada benda yang melukakan kita. So kadang-kadang kita terluka. Contohnya macam kita terpaksa membakul sampahkan impian kita. Lepas tu kita nampak impian orang lain pergi travel. Kita dekat nilai 3 lagi tadi. So bila kita terpaksa bangkul sampahkan tu dan kita nampak orang lain. So kita senang bitter tau. Kenapa kita senang bitter? Sebab kita dah hilang benda tu dan orang lain dapat benda tu. Asasnya lah perasaan tu ialah benda yang normal dalam kalangan diri kita. Maksudnya krisis perasaan ialah bahagian daripada diri kita. Kita marah, kita rasa tak okey, terasa tak senang dan sebagainya. Ialah bahagian daripada kita. Tetapi bila dia bergerak kepada keadaan yang seperti disebutkan Ustazah Yohanis tadi, iaitu hasad dengki. Dia satu level yang kita sudah mahu untuk orang tu hilang daripada kebaikan-kebaikan yang dia dapat. So sekarang bila kita perhatikan hal-hal yang melibatkan benda yang menakutkan ataupun benda yang menyakitkan kita di dalam sosial media, kita rasa macam bila orang menulis kat sosial media, orang tak fikir kan? Kadang-kadang kita fikir macam at least cakaplah, fikirlah panjang sikit contohnya. Kadang-kadang sosial media ni sebab dia terlalu laju, dan dia bukan hanya ekosistem tu, ekosistem dilihat secara menyeluruh. Masa sekarang ni, bila kita order makanan, kita dapat cepat. Kita travel dulu lama, sekarang travel cepat. So akhirnya bila benda tu laju, nak dapat maklumat pun dulu, ulama' dulu nak dapat satu hadis, travel jauh. Kemudian kalaulah bukan ulama' dulu, dia pergi dulu 20 tahun sebelum ataupun 30 tahun yang lepas, still lama juga untuk orang dapat satu benda. Sekarang ni tanya ChatGPT, bagi aku satu benda ni, dapat. Akhirnya kita tiada kemampuan untuk benar-benar membaca dan memproses sesuatu. Ya, akhirnya kita jadi orang yang daripada stimulus kepada reaction, masa tu tak ada kosong. Bila kita dapat satu stimulus yang buatkan pukul kan, dia ada jarak kepada reaksi apa yang kita nak bagi. Tapi once bila kita di-push, dia jadi satu keadaan yang kita overstimulated. Kita terlalu dapat banyak sangat benda yang kita kena respon sekarang. Once bila kita kena respon sekarang, akhirnya bila kita nampak benda tak senang, terus keluar kata-kata yang buruk tu. Itu satu pedoman yang kita boleh tengok daripada suratul Furqan bila Allah SWT beritahu berkaitan dengan Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ni ialah satu karakter yang sangat unik dan menarik dalam Al-Quran, iaitu orang yang sangat humble, sangat relax, sangat tenang bila diacah ataupun ditarik emosinya untuk masuk dalam gelanggang orang. Kadang-kadang kita punya emosi ni dia saja, ada orang saja untuk tarik. Aku nak bergaduh dengan aku. Allah SWT beritahu berkaitan dengan Ibadur Rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak dapat kontrol emosi dia berceramah kepada kita, kita kata kat dia salama. It's okay. Ini bukan medan untuk aku gaduh. Kena tarik diri. Dan dalam ayat yang lain juga, masih dalam ciri-ciri Ibadur Rahman, bila Allah SWT beritahu berkenaan dengan wa idza marru kiram. Dia lalu dekat lagh, dia lalu dekat benda-benda yang mensia-siakan, benda yang menarik kepada keburukan, dia pergi melintas dalam keadaan mulia. Yang ni bukan standard aku untuk teruskan perbincangan dekat sini, aku gerak. Sebab kadang-kadang sosial media jadi satu tempat yang pergaduhan tu tidak habis tau. Dan emosi kita ditarik. Dan satu lagi isu fake account. So, dan kalau kita tengok statistik pun, kita ada lebih kurang 30 juta lebih akaun yang dipegang di Malaysia. Maksudnya kadang-kadang satu orang dia boleh pegang 2-3 akaun. Dan benda tu semua 10 juta, sama banyak rakyat Malaysia. Maksudnya kiranya bukanlah semua 30 juta tu. Nak kata kalau let's say semua orang satu akaun, tak semua orang ada social media. Tapi nak katanya ada orang yang ada sampai 2-3 social media yang digunakan untuk komen apa-apa dan dia takkan dapat impak dia. Dia just nak rasa marah dia, nak lepas dia dan sebagainya. Sebab tu bila kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap tentang emosi dan sebagainya, ada beberapa hal-hal yang Nabi anjurkan kepada kita, antaranya ialah kita disrupt ataupun melakukan disruption
kacau sikit, ganggu sikit pada emosi tu. Supaya kita tak engage secara mendalam. Contohnya, bila Nabi SAW kata bila kita marah, apa yang antara hadis ada yang kita jumpa? Antaranya ialah wuduk. Antaranya ialah kita duduk. Antaranya ialah kita baring. Kenapa proses-proses ni perlu ada di dalam kita punya engagement terhadap emosi tu? Supaya emosi tu tidak diperdalamkan. Bayangkan bila kita bergaduh kat jalan raya. Kita pergi ke tepi, tutup enjin. Tak boleh nak kejar orang tu. Ataupun bila kita marah sangat, kita tutup phone, tak boleh nak kontrol. Jadi akhirnya engagement kita tu tidak diperdalamkan. Jadi emosi tu dia semakin tenang dan sebagainya. So itu antara benda yang kita kena jaga, kerana bila kita masuk dalam social media sekarang, antara nasihat yang agak besar ialah bertakwalah dalam social media anda. Masya Allah. Ittaqullah. Kita dekat dalam khutbah Jumaat sebagai contoh, kita beritahu bertakwalah kepada Allah Ta'ala dalam segala hal. Bertakwa asasnya ialah kita berjaga-jaga dengan tindakan kita, dengan karakter kita. Kita jadi orang yang berhati-hati. Sebab tu salah satu hal yang kita belajar tentang puasa ialah puasa melahirkan takwa. Sebab once kita puasa, kita jadi orang yang sensitif. Air masuk mulut kita akan terus keluarkan sebab kita sensitif. Kita jadi orang yang berjaga-jaga. Kita kena mula masuk dalam social media dalam mood berjaga-jaga, kerana mungkin kita menjadi orang yang lebih merosakkan keadaan daripada membaikkan keadaan. Masya Allah. Ini kena jadikan hashtag bertakwalah di media sosial. Dengar tak dengar? Baik, kita akan berehat dengan bertakwalah tadi. Kita akan kembali semula. Banyak lagi soalan-soalan menarik yang kami nak sampaikan. Saya bagi ruang anda untuk pergi minum sekejap je. Datang balik. Kita kembali selepas ini. Kita kembali semula di secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ni kita bersiaran dari Kompleks Islam Putrajaya. Kita bincang tajuk Wi-Fi laju, iman laju. Iman layu. Laju apa Iman layu. Saya pun dah confused dah ni. Layu ke laju ke padu kan. Tak apalah. Yang penting kita nak bincang bagaimana kelajuan media sosial boleh menambahkan keimanan kita. Bertakwa di media sosial. Wah, dah melekat dalam media saya ni kan. Ustaz Zuyani, saya kadang-kadang Dulu waktu kita belajar, kita dengar cakap ulama. Mufti cakap, kita dengar. Sekarang ni terbalik. Mufti berceramah di media sosial, bagi pandangan, netizen komen. Ustaz ni tak cukup ilmu lagi ni, kena pergi belajar dulu. Netizen nasihat mufti. Sekarang ni macam-macam mufti-mufti di media sosial. Kata Profesor Siddiq Fadil, kita kebanjiran idola tapi kemarau teladan. Ini satu kata-kata yang menarik, yang kita banyak orang influencer yang ada di media sosial, tapi mana satu yang memberi tauladan kepada kita. Macam mana Ustazah kita nak supaya anak-anak generasi dan kita sendiri tidak salah memilih orang yang diminat, orang yang dia nak ikut di media sosial? Subhanallah, Masya Allah. Satu persoalan yang kita risau. Baik pada ibu bapa ataupun guru-guru pendidik lah isu ini. Bila Ustaz kata banyak mufti-mufti di media sosial ni kan berfatwa, masing-masing fatwa ni dia menimbulkan satu kerisauan lah pada kita. Betul, kalau kita perhatikan sama juga ya, mungkin kuliah-kuliah di masjid ya, Ustaz bawa kitab, anak murid menyandar saja kan. Dia tidak diikat, ilmu tu tidak diikat, sayang kan. Jadi sama juga dengan media sosial kan. Kalau kita sebut tadi tu antara cabarannya lah kalau kita tengok, sama ada pendidik, orang-orang yang berpengaruh dengan ilmu-ilmu yang baik, dia turut kena menjalankan peranan dia sebagai influencer juga, baru boleh mengikat Ustaz Hariri plus influencer. Gitu. Ustaz Ikhwan plus influencer. Kena pakai banyak topi supaya untuk menarik perhatian followers lah, terutama anak-anak. Dan di sini tidak dapat dinafikan peranan ya tuan-puan, peranan ibu bapa dalam mencorakkan anak-anak. Kan, dalam memberi arus masa ni kita tak dapat nafikan, dan kita tidak menolak pun media sosial ataupun gadget yang ada. Cuma kita kena bijak bagaimana untuk menghadkan penggunaan tersebut, terutama kepada anak-anak kita lah. Sebab anak-anak kita ni tarbiyah awal pendidikan ni daripada dalam rumah. Jadi kita mak ayah lah yang mencorakkan dia. Kita lah yang menentukan masa bila dia boleh main game, masa bila dia boleh akses dan sebagainya. Ada setengah orang hadiah birthday anak umur 3 tahun, 4 tahun dah diberi gadget. Kan? Kadang-kadang kita pun terfikir juga, okey ke tak okey ke? Tapi
kajian-kajian menunjukkan tak okey. Kan? Kita jadi dalam keadaan kemelut yang boleh ke tak boleh. Tapi kalau kita ambil satu tarbiyah, tarbiyah anak-anak ni memang perlu secara rutin dan kita tidak boleh give up. Contoh untuk anak, dia akan tantrum kalau dia biasa melihat, macam Ustaz sebut tadi kan, dia dalam tengah dunia dia tu, dia sedang melihat, tak kisahlah sama ada cerita kartun dia ke, YouTube dia ke, ataupun hatta dia main game, dia berada dalam dunia dia. Bagaimana kita nak keluarkan dia daripada dunia tu? Contoh kalau kita katalah, hari sekolah tak boleh tengok, kan? Untuk permulaan, pastinya anak itu akan tantrum. Akan mengamuk, itu perkara biasa. Modalnya apa tuan-puan? Modalnya adalah sabar. Mak ayah kena sabar. Sampai satu tahap anak tu dia akan faham dah. Okey, hari sekolah aku takkan dapat gadget. Dia akan faham dah. Dan di situlah akan berlakunya macam Ustaz Imran sebut tadi, saya setuju. Budak-budak ni berimajinasi. Dia mula create something yang boleh main dengan sesama adik-beradik kalau dia ada kan. Dia menjadi lebih kreatif di situ tanpa gadget sebenarnya. Dan di situ juga kita boleh insert kan. Inilah dia tadi, tokoh-tokoh agama. Kan, siapa dia Al-Farabi, siapa dia Al-Kindi. Di situ orang kata storytelling lah di waktu tidur tu. Dan tidak dapat dinafikan dunia pada hari ini, jangankan kata anak, mak ayah pun sama juga. Sebab benda terakhir yang dia pegang sebelum menutup mata tidur adalah telefon. Why not mak ayah juga ada satu peraturan dan disiplin. Dia boleh letak telefon tepi untuk malam tu storytelling dululah, bercerita dengan anak-anak tokoh-tokoh ni tadi. Kalau ada gadget, nak ikut siapa? Sebab memang telefon kita ini dibina dengan itulah tadi algoritma tadi tu yang mengikut. Itulah kita kata apa yang kau tengok itulah engkau. Apa yang kau cari itulah engkau. Kan? Kalau setengah orang kita tengok telefon dia banyak bola. Kita tengok uish bola. Maksudnya kita faham lah. Cari apa? Oh, saya resepi. Oh, resepi. Oh, okey. Jangan tanya saya. Dia akan mengikut. Sama juga kalau kita nak ubah sesuatu tu, kena ubah benda tu. Bukan susah pun. Bukan susah. Sekali, 2 kali, 3 kali kita like and share. Contohlah kuliah ke kan. Like and share forum perdana ni kan. Dia akan keluar forum perdana. Dia akan short story yang sikit-sikit yang Ustaz Hariri duk buat tu kan. Dia akan keluar. Ya, sama juga kan. Orang lebih mengenali isukan contohnya. Hatta biodata sekali orang kenal. Tetapi malangnya tokoh-tokoh agama ni kadang-kadang orang tidak kenal. Lagi sedih memperlekehkan dan meremehkan. Kita tak nak perkara yang macam tu berlaku dalam masyarakat kita. Ya, itu bahana besarlah kalau terjadi begitu. Jadi maknanya ibu bapa kena main peranan ibu bapa sangat penting. Sebab ibu bapa ni mempunyai lebih pengalaman. Jadi dengan didikan, sebab itu kalau kita tengok, kalau keluarga, bila mak ayah okey, insya-Allah keluarga ataupun generasinya akan okey dengan didikan yang betul lah. Baik. Banyak kita bercakap tentang macam buruk je media sosial ni, Ustaz Imran. Cuba Ustaz Imran tolong backup sikit. Sebagai pemain utama dalam media sosial ni, saya mengikuti, saya suka dengan tadabbur-tadabbur yang begitu hidup, yang santai disampaikan oleh Ustaz Imran dengan ilmiah tetapi kena dengan jiwa manusia. Ustaz rasa media sosial ni satu ladang besar ke untuk medan dakwah, Ustaz? Ustaz Riri, Ustaz Yohanis, sidang penonton sekalian. Seperti yang disentuh oleh Ustazah Yohanis tadi berkaitan dengan algoritma. Algoritma ni basically asasnya ialah dia membangunkan ataupun mencipta lorong kita berada di mana. So semakin dalam ke situ, semakin susahlah untuk kita berubah. Kerana kita sudah bertemu dengan pandangan itu berkali-kali sampai akhirnya pandangan itu tetap dalam diri kita dan dia matang kat situ. Dia macam dulu, contohnya kalau kita tengok TV, kita ada proses bersabar. Tengok cerita yang kita dihidangkan. Apa yang dihidangkan tengoklah. Masuk pun dekat TV lain sikit-sikit, pusing-pusing patah balik yang sama. Akhirnya kita jadi orang yang terpaksa bertahan dengan satu benda, kemudian iklan dan sebagainya. Tapi sekarang kadang-kadang distraction yang kita ada ialah kita cari cerita waktu nak lunch tu 30 minit. Cari cerita, tak jumpa cerita lagi. So akhirnya kita jadi orang yang berada dekat algoritma itu. Sebab tu kita kena faham ini ekosistem dia. Ekosistem dia ialah kita berada dekat algoritma tu yang mencipta kita masuk dalam satu echo chamber. Echo chamber ni basically satu percakapan yang kita cakap melantun balik ke kita. So bila kita bercakap melantun tu basically itulah algoritma yang buatkan kita akhirnya
boleh mencipta orang yang kalau ekstrim betul. Orang yang bagus betul. Kalau si orang tu bagus, dia akan tarik kepada algoritma tu. Kalau buruk tu, dia akan tarik sampai ke situ. So yang pertama saya melihat bahawasanya melihat social media sebagai sebuah alat, sebuah medan yang mana bila kita masuk ke suatu tempat tu, kita cuba untuk mencantikkan kecantikan, untuk membaikkan sesuatu. Dan itu ialah nature orang beriman. Orang beriman ni bila kita tengok seperti yang disebut oleh Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatullahul Balighah ketika mentafsirkan ayat inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura dalam suratul Insan, Allah SWT menceritakan bahawa kami menunjukkan kepada manusia ini, hamba ini jalan sama dia menjadi orang yang syukur, appreciate sesuatu atau menjadi seorang yang kufur. So basically jalan ialah jalan kehidupan yang kita jumpa. Generasi ni jumpa jalan ni, generasi tu jumpa jalan macam ni. So jalan kita ialah satu jalan yang luas. So jalan yang luas ni salah satunya ialah kita akan melihat setiap daripada kita cuba untuk mencantikkan sesuatu. Basically kalau dulu kita bawa kereta ni, lepas 5 tahun kita rasa nak upgrade. Itu bukan tanda tak syukur. Itu tanda ialah kita human, manusia yang kita nak upgrade dan mencantikkan sesuatu. Basically kita memang manusia yang suka mencantikkan sesuatu. Kita bukan hanya nak bergerak daripada line A, titik A kepada titik B, tapi kita nak gerak daripada titik A kepada titik B dengan style. Kita bukan hanya nak pakai baju yang sama setiap hari, kita nak pakai dengan style. So akhirnya dengan memahami nature manusia yang masuk ke dalam ruangan satu medan itu ialah mencantikkan sesuatu, kita kena memilih untuk mencantikkan sesuatu. Kita kena mula faham apa sentimen. Sebab kadang sentimen mudah dipermainkan dalam media sosial. Tengok satu video yang sekerat 30 saat sebagai contoh dan kita rasa kita dah mengerti seluruh bidang ilmu itu. Hanya fragmen kecil sahaja. Tapi kita sudah memahami. Benda itu antara krisis yang ada. Dengan memahami inilah keadaannya, kita mula faham bahawasanya ini bukan tempat untuk mencari ilmu. Ini tempat untuk mencari inspirasi. Ini ialah tempat untuk memahami apa spark idea-idea baru. So bila kita masuk dalam social media dengan satu mindset bahawasanya ini ialah fragmen-fragmen kehidupan, kita mula mengerti bahawasanya kita tidak masuk dengan expectation inilah kehidupan. So kita masuk inilah bahagian yang orang rasa nak tunjuk, yang dia rasa pride. Dia rasa okey dengan benda ni. Dia takkan tunjuk muka dia tak okey. Dia sedih macam mana pun, sebahagian kecil adalah yang menunjukkan dia tengah menangis ke apa ke. Tetapi jarang kita tunjuk. Biasa kita nak tunjuk yang happy, yang the best lah, bahagian hidup kita yang the best. Yang momen-momen kita jatuh tu kita tak nak tunjuk sangat. So akhirnya kita akan faham, okey, ini fragment dia. Jadi kita kena faham itulah keadaan-keadaan yang buatkan framework, kena faham framework yang kita tengok kat social media ini begini. So kita masuk dalam ruang lingkup bukan untuk masuk sebagai orang yang macam kat sini nak belajar semua kitab dan sebagainya. Tak ada. Ini ialah bahagian untuk inspirasi, bahagian untuk kebaikan, dan kita sendiri orang yang menggunakan kena mula produce. Akhirnya social media ni ialah tempat yang mana kita pusing balik. Apa yang kita produce, itu yang kita nampak. Orang nampak production yang macam tu, kita pun menggerakkan production macam tu. Kalau kita penuh dengan social media yang buruk-buruk macam tu, mulalah kalau let's say kita ada anak muda yang ada kemampuan pelbagai video, kemampuan untuk bercakap, kemampuan untuk menyusun drama dan sebagainya. Social media ialah bahagian yang mana orang mengambil waktu yang panjang melihat benda tu, maka mula untuk menyusun production ataupun menyusun sesuatu dalam konten yang membantu ekosistem dan juga masyarakat yang baru ni, generasi yang baru ni. Supaya kita jadi orang yang memesrakan kembali social media yang memang kita tak boleh nak elak. Saya personally, saya akan kata kita kena ringankan atau kita kena kurangkan penggunaan social media supaya kita lebih hidup lebih hadir lah. Kita tak jadi orang yang ghaflah yang disebutkan tadi. Tak jadi orang yang tidak berada kat situ. Jadi keadaan itu menyebabkan kita kena kurangkan. Tapi dalam waktu yang sama, kita juga kena belajar bertanggungjawab untuk produce sesuatu yang sangat baik dalam ni. Kita bukan hanya datang sebagai orang yang menggunakan, tapi kita juga ialah orang yang memberikan input-input yang berada dalam tu. Wallahu a'lam. Ya, menjadi orang yang memberi input. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sebab itu kita kena penuhkan benda-benda yang kebaikan supaya penuh produk-produk kebaikan yang ada di media sosial kita. Baik, saya bagi anda 1 minit setengah. Boleh tengok media sosial. Lepas tu tengok balik TV1. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Long, Mak Long, Mak Ngah, Pak Ngah daripada Kuala Perlis sampai ke Tanjung Piai, daripada Sabah dan Sarawak, Brunei Darussalam, Republik Singapura, Selatan Thailand maupun di mana sajalah yang dapat tonton forum perdana. Terima kasih. Sedar tak sedar dah sampai di pusingan akhir. Walau bagaimanapun seperti biasa, dah banyak kita bincang, kita nak take away apa kebekalan
kesimpulan yang dapat kita berikan, dan saya nak mulakan dengan Ustazah Yohanis yang mula tadi, Ustazah Yohanis pula yang menutupnya. Silakan. InsyaAllah dalam 2 minit ni kot Ustaz ya. Mungkin sedikit penutuplah daripada saya. InsyaAllah tajuk yang saya rasa sangat padulah. Nak katanya wifi tu kita nak laju, iman pun kita nak laju jugalah seiring dengan wifi tadi kan. Dia kalau wifi laju, iman jadi lemah, tak syok lah pula. Kan? Sebab kita membicarakan tentang nak bawa ke sana ni, ke akhirat esok kan, insyaAllah. Okey, simple je. Nak katanya teknologi ni dia adalah ujian, dia bukan tuan. Kan, yang kita kena nak tatang dia, kita nak kena jaga dia kan. Kita yang mencorakkan dia. Jangan sampai dia yang mencorakkan kita. Kita kena faham media sosial ni dia ibadat mata pisau tadi tu kan. Dia ada 2 kan. Dia boleh menjadi sejadah yang menghamparkan ladang pahala dan dakwah yang luas, ataupun dia boleh menjadi pedang yang memenggal iman melalui kelalaian dan juga ghaflah ni tadi kan. Itu dia. Untuk penyakit vaksin hati ni tadi, tinggikan kesyukuran. Kok mana pun apa pun hidup kita ni bersyukur dulu insya-Allah. Kemudian yang ketiga tu ubah kita punya algoritma tadi tu. Kan boleh, walaupun ustaz sebut tadi dia dah deep dalam kan, tak apa, kita cuba sebab lama-lama dia akan pergi, dia akan lorong tu dia akan bawa kita ke lorong yang lebih baik sebenarnya. Pokok pangkalnya kita nak dan kita kena istiqamah tu je sebenarnya, tapi nak istiqamah tu macam payah sikit ustaz kan. Walau macam mana pun insya-Allah kita buat. Dan juga yang terakhir untuk saya, dalam dunia pada hari ini, media sosial ni dia menyumbang juga kepada kita punya stres, kemurungan dan sebagainya. Kita selalu kata kita kena ada self love. Tapi di mana self control kita? Kan self control dalam penggunaan media sosial juga kena ada tinggi. Kalau dalam solat kita ada tumakninah, kan? So sama juga dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita perlu pause untuk kita muhasabah diri. Supaya perjalanan kehidupan kita itu seimbang dan cantik untuk kita menuju kepada pengakhiran yang terbaik. Kita jadikan media sosial kita ini ladang pahala, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam. Saya macam lupalah nak tanya Ustazah Yohanis ni, antara kepakarannya Ustaz ni, kerana dia banyak masa bekerja di runding cara keluarga. Ada tak kes-kes macam panjang pula, tapi tak apalah nak tanya juga. Kerana medsos ni, alamak, jadi rosak pula rumah tangga. Pernah jumpa Ustazah kes ataupun tak ada ni masalah tu? Subhanallah, soalan tadi Ustaz bertepatan dengan kita punya statistik. Saya nak relate sikit lah statistik negara kita, statistik aduan ya. Kalau zaman dulu, zaman kita tak ada gadget, statistik aduan adalah tinggi kepada masalah nafkah, masalah sebegitulah. Ditinggi masalah komunikasi. Bila mana negara kita memperkenalkan dunia tanpa sempadan, statistik berubah. Dia tinggi pada masalah sosial tuan-puan. Dalam masalah sosial, dia terbahagi pula kepada 30 pula perincian masalah-masalah ni. Antaranya adalah inilah dia, curang, ghalid sosial media ya, telefon dan sebagainya. Dan punca-punca ni semua datang daripada telefon. Betul, memang tak dapat dinafikan. Pengalaman saya lah. Yang mengadu tu suami ke isteri banyak mengadu? Oh, biasa. Tak tahulah saya tanya. Kebiasaannya orang perempuan lah yang banyak mengadu, yang mohon untuk mencari alternatif apa nak buat. Padahal dia yang banyak main. Dia gitulah Ustaz, media sosial ni main peranan. Perubahan orang kata cuaca dalam rumah tangga. Jadi kena masing-masing kena prihatinlah. Ya, betul. Jangan biar kesunyian kepada pasangan kita. Betul. Sangat setuju. Menyebabkan kita beralih mencintai media sosial daripada pasangan hidup kita yang sebenarnya. Terlupa kata ada pasangan. Saya ingat kita pilih satu tajuk ni lah penerbit. Nanti kita extend ya perbincangan kita. Baik. Saya menunggu kata-kata akhir. Sebagaimana Ustaz buat kat TikTok selalu, Ustaz buat hari ni. Penerbit kita dah ready untuk rakam, masukkan dalam medsos kita. Silakan Ustaz. Ustaz Hariri, Ustazah Yohanis. Kita kena kembali belajar untuk menjadi bosan. Bosan. Yeah. Bosan mencipta diri kita yang sangat hidup.
Bila kita terlalu consume banyak sangat benda dalam social media, kita menjadi orang yang akhirnya terlalu banyak makan. Bila banyak sangat makan, kita jadi orang yang tidak mula berfikir. Kita jadi orang yang tidak mula hadir. Kita menjadi orang yang mula tidak memperdalamkan kita punya rasa yang baik dan sebagainya. So sebagai kalau kita tengok juga contohnya dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kecantikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kehalusan pada bahasanya. So kalau kita tengok antara sebab kehalusan pada bahasanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar dekat tempat orang-orang Arab yang sangat pure bahasanya, belajar untuk menjadi seorang yang bosan, dan itu juga antara benda yang kita belajar awal dalam surah-surah awal penurunan Al-Quran, contohnya surah Al-Muzammil. Antaranya Allah kata warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran ni dengan tartil, maksudnya tajwid. Dan tartil ni basically maksud asasnya ialah kita ambil ruang, ambil space ketika mana kita membaca. Mengisi dia punya hak hurufnya, mengisi kepada hak maknanya, dan itulah makna yang kita kena belajar. Bahawa bila baca tu kena belajar termenung, belajar relax. So once bila kita termenung, kita relax, dan akhirnya kita akan jadi orang yang mula menjarakkan hidup kita equal kepada apa yang kita present kat social media. Soalan akhir yang kita patut tanya ialah, kalau tak ada social media saya, kalau tak ada gambar-gambar, angle-angle yang kita post kat social media, siapa kita? Kalau tak ada AI, siapa kita? Adakah kita ada potensial yang baik? Adakah kita ada bakat yang baik? Ataupun kita orang yang terlalu berpaut kepada hal-hal yang menyebabkan ikatan-ikatan yang sifatnya macam seolah-olah artificial, tapi sebenarnya kita hilang dan lolos daripada satu keadaan yang sangat real. So akhirnya kita jatuh dalam ruangan ghaflah yang mana menjadi satu tema besar dalam Al-Quran, iaitu menjadi orang yang distracted, orang yang headlessness, orang yang tidak berfikir, orang yang tidak memperdalamkan apa yang difikir dan dia punya rasa. Kita jadi orang yang mudah terikut, terbawa-bawa dan sebagainya. Jadi akhirnya kita kena belajar untuk jadi seorang yang zikir, mindfulness, tenang dan sebagainya, dan bentuk balik social media macam mana yang sepatutnya. Moga-moga Allah SWT menjadikan kita orang yang lebih hadir, lebih tenang, lebih terjaga, insya-Allah. Masya-Allah, mudah-mudahan. Saya pun rasa tenang dengan. Tapi inilah tujuan kita. Kecanggihan itu tidak dapat kita nafikan, tetapi bagaimana kita mengurusnya. Saya ucap terima kasih banyak-banyak, walaupun saya rasa macam tajuk ini perlu dipanjangkan lagi. Walau bagaimanapun, sebelum kenyang kita berhenti. InsyaAllah kita buat part 2. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz Imran dan juga Ustazah Yohanis di atas perkongsian, dan kepada semua penonton yang bersama dengan kita, insya-Allah. Baik. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah, media sosial, kecanggihan teknologi tidak dapat dinafikan. Ia hadir menjadi sebahagian daripada hidup kita. Namun saya nak ingatkan kepada satu pesanan daripada kitab Nusantara yang begitu hebat, Penawar Bagi Hati, karya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ketika mana beliau menghuraikan di bab muqaddimah untuk merawat hati, beliau mulakan dengan satu ayat yang sering kita baca di Khamis malam Jumaat, surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah memberi peringatan kepada kita di suatu hari nanti di padang mahsyar, mulut yang selalu berkata-kata akan dikunci. Pada waktu itu, tangan akan memberitahu apa yang dibuat, kaki akan memberitahu ke mana dia melangkah. Semua panca indera kita membuka aib Tuhan dia sendiri. Ingatlah, bertakwa di media sosial. Saya Ustaz Hariri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.